Hai, Assalamualaikum. Saya Nas Adila. Okey, hari ini seperti biasa saya akan buat aktiviti Zumba. Tapi hari ini lain sikit, istimewa. Saya bersama dengan anak-anak saya. Saya bawa anak-anak saya sekali untuk berzumba. Okey, yang ini anak sulung saya, 9 tahun. Nama siapa? Rizky. Dan ini anak saya yang kedua, 6 tahun. Nama? Aish. Okey. Inilah antara aktiviti hujung minggu kami yang menyeronokkan dan sambil tu juga bonding antara ibu dan juga anak. Nak tahu macam mana meriahnya berzumba dengan anak? Jom ikut saya. Alright, untuk anak-anak lelaki, anak saya 2 orang lelaki kan. So memang agak antara cabaran dia lah. Cabaran dia sebab dia orang ni lebih pada suka main game kan. Kalau swimming tu lagi dia orang suka kan. Tapi bila berzumba ni, saya fikirkan supaya senang lagi nak keluar peluh. So saya ajak juga dia orang untuk berzumba dan tapi saya bagi step-step yang simple lah untuk mereka kan, janji diorang dapat peluh. Sebab diorang ni kadang-kadang cepat pancit. Cepat pancit, buat sikit je dah penat kan. Tu antara cabaran dia lah. So saya nak bagi semangat kat diorang tu, saya kena buat aktiviti ni selalu. Okey, aktiviti saya dengan anak-anak selalunya hujung minggu saya akan bawa mereka pergi ke taman apa-apalah, taman rekreasi kat mana-mana, sama ada main playground ataupun ikut saya jogging and then main basikal, main skuter, macam itulah aktiviti hujung minggu kita orang. Okay, anak saya yang sulung dia agak aktif sebab dia kurus kan. Dia kurus, so dia badan dia ringan untuk dia nak kalau kita orang pergi hiking ke, dia dah kat depan dulu. Macam anak saya yang kedua ni dia berbadan besar, chubby orang kata. So dia cepat pancit. Tapi saya suruh dia selain daripada diorang senam macam anak saya suruh diorang diet juga yang anak kedua ni. Sebab dia kena diet dah start daripada sekarang. Lepas tu dia pun cakap, okay, I need to work out lah kalau nak diet, dia kata macam tu. Okey, Rizky, anak yang pertama ni, dia dah makin besar ni, dia agak diam sikit lah, agak pendiam. Kalau dulu kecil-kecil memang dia bising juga. Tapi sekarang ni dia jadi pendiam dan sebenarnya dia tak apa suka keluar rumah. Dia suka duduk kat rumah. Mungkin sebab wifi kat rumah ke apa kan. Lepas tu anak kedua ni memang masih dalam fasa yang aktif lah. Tapi dulu lagilah dia orang kata susah nak dikawal, tapi sekarang ni dah makin okey, dah makin dengar cakap. Lepas tu
Diorang ni memang friendly lah, suka berkawan. Kalau saya ajak keluar ke, dia kata ada kawan tak? Dia mesti nak berkawan. Saya terinspirasi untuk nak ajak mereka berzumba sekali sebab saya rasa sekarang ni zumba pun memang ada yang lagu-lagu untuk kids tau, untuk budak-budak. So saya nak mereka makin mahir lah dengan aktiviti senam zumba ni. Yang positif dia dari segi mereka lebih bertenaga lah. Bangun pagi tu, bila malam tu tidur awal and then pagi bangun awal kan. So itu perubahan positif yang okey lah bagi saya. Dan selain tu juga mereka tak adalah terlampau sikit-sikit nak handphone kan. So ada aktiviti lain yang boleh hilangkan fokus mereka pada handphone sahaja kan. Tips dia pertama, ibu bapa sendirilah perlu ada sikap tanggungjawab tu untuk membesarkan anak dengan baik kan. Jadinya bila kita ada tanggungjawab tu, kita akan rasa tak malas untuk nak mendidik anak, untuk galakkan anak melakukan aktiviti sihat. Itu antara tips-tips saya lah. Jangan kita sebagai ibu kena lakukan dulu apa-apa aktiviti. Contohnya macam kita nak suruh mereka jogging tapi kita tak jogging kan, tak boleh macam tu. So kita kena jogging dulu dan kita tunjukkan apa yang mereka perlu buat. So diorang akan ikut kita. Kepada orang di luar sana, bagi saya kita sama-samalah utamakan kesihatan. Okey, macam saya pun memang walaupun saya aktif tapi saya didiagnos breast cancer pada tahun 2023. So benda tu macam mana kita jaga makan pun kalau nak kena juga kan. Tapi bila kita dah orang kata ada penyakit, kita cuba untuk rawat benda tu dan insya-Allah alhamdulillah sekarang ni saya pun dah cancer survivor. Saya akuilah sebelum ni saya sebenarnya walaupun saya aktif berzumba apa semua tapi bab makanan nutrisi tu saya kurang jaga. Saya akui benda tu. So itu kesilapan yang saya harapkan agar orang di luar sana lebih berhati-hatilah juga, tak nak jadi macam saya. Saya sebelum ni suka makan fast food kan. Sukalah makan benda-benda yang
bukan natural food tau. Kita dalam sehari ni memang kena makan at least sikit lah untuk zat kita kan. Kita kena makan nutrisi punya yang makanan-makanan berzat. Contoh macam buah, makanan nasi itu natural food. Lepas tu sayur-sayuran itu kena ambil dalam masa setiap hari.